Yang keenam, perkara sunat ketika wuduk. Tuan-tuan dan perempuan saya muliakan. Wa takhlilul lihyatil kassah. Menyela janggut yang tebal. Menyela janggut yang tebal. Al-lihyah adalah janggut. Dan al-kassah tu adalah yang tebal. Maksudnya, anjuran ini hanyalah kepada janggut yang tebal sahaja. Adapun janggut yang tidak tebal, yang ni tidak dituntut untuk menyela. Menyela ni maksudnya memasukkan jari ke dalam janggut tersebut. Dan dia sela. Begitu, perkataan sela. Dalam bahasa Melayu dia sebut sela. Adapun dalam bahasa Indonesia dia sebut selat, tuan-tuan. Menyelat, menyelati atau macam kita menyela, dia menyelati atau menyelat, begitu. Tapi samalah, masukkan jari ke dalam janggut. Dalil dia, kata Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah wa ra'ah, dikatakan di sini, rawa Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma. Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak berwuduk, baginda akan mengambil satu akhadha kuf'an min ma. Maknanya segenggam air, tuan-tuan. Dalam kitab tuan-tuan dia terjemah apa? Baginda mengambil air dengan dua tapak. Mengambil air dengan dua tapak tangan, itu maksudnya. Fa'adkhalahu tahta hanakatihi ataupun hanakihi. Nabi memasukkan di bawah janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa khallala bihi lihyatah, dan Nabi menyela janggut baginda alaihi salatu wassalam dengan air tersebut. Wa qala, dan baginda bersabda, hakaza amarani rabbi azza wajal. Begitulah yang telah diarahkan oleh Tuhanku subhanahu wa ta'ala. Hakaza amarani rabbi azza wajal. Maknanya Nabi ambil air tu dan Nabi masukkan ke dalam janggut Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sebagaimana yang saya rasa tuan-tuan maklum, janggut Nabi ini tebal. Janggut Nabi alaihi salatu wassalam adalah tebal dan panjang.